kami para nelayan semua mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah, ucapkan banyak-banyak terima kasih. Pertamanya jutaan terima kasih kepada kumpulan Zakat Maybank. Saya merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah hari ini kita selesai majlis penyerahan. Jeti Pengkalan Nelayan Kampung Api-Api di Pontian Kecil Johor. Mula pembinaan ketika bulan Ramadan sebenarnya, dan alhamdulillah dapat kita selesai selepas Syawal pada hari ini, antara kerjasama di antara pihak Islamic Malaysia melalui sumbangan daripada zakat kaki tangan Maybank, dan jeti dengan panjang lebih kurang 150 kaki, lebar 7 kaki setengah, dan loading bay 20 kali 20 ni kita harap dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh nelayan setempat, yang mana kita jangka lebih kurang 30 ke 40 nelayan sebenarnya dapat menggunakan jeti yang baru, menggantikan jeti lama yang telah uzur lah. Dan di kawasan ni ada ramai nelayan, kalau tak silap saya kawasan ni lebih kurang 100 orang nelayan keluar masuk setiap hari sebenarnya. Saya merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana terbinanya jeti yang baru ini. Selama ini kami menggunakan jeti kayu yang telah uzur dan dah lama. Tapi dengan sekian lama menunggu, dengan terbinanya jeti yang baru ini, alhamdulillah warga nelayan Parit 4 Kampung Api-Api mengucapkan ribuan terima kasih kepada Islamic Aid Malaysia Berhad dan Maybank dan seluruh kaki tangannya. Alhamdulillah, ucapkan banyak-banyak terima kasih, memudahkan untuk para nelayan di kawasan Kampung Api-Api. Oleh itu, kalau kita lihatkan daripada jeti yang sebelum ini terlalu uzur sangat, tinggal nak runtuh saja. Kalau bila melihat jeti itu, ialah nak ramai-ramai untuk melalui jeti itu, kita agak rasa bimbang. Pertamanya jutaan terima kasih kepada kumpulan Zakat Maybank kerana memperindahkan. Dia dua perkara. Pertamanya menambah faktor keselamatan nelayan, yang keduanya memperindahkan kawasan. Dia jeti baru ni menyelesaikan dua dalam satu lah. Saya nak ucapkan terima kasih lah pada Maybank, pada ketua kampung semua yang berusaha untuk mendapatkan jeti ni, dan kami para nelayan semua mengucapkan terima kasih atas kerjasama semualah.